Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ataupun ulasan yang ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu statement yang saya dapat daripada laman WhatsApp yang dibuat oleh seorang yang tidak menamakan dirinya tetapi mempunyai nombor handphonenya 0866. Jadi saya menamakan beliau sebagai 0866. Apa yang beliau katakan ialah benda mudah faham jahtu. Hamba itu sepenuhnya wujud Tuhan. Hamba tidak pernah wujud. Isbab terus. Dan lagi katanya, tidak nampak lagikah alam ini sepenuhnya wujudnya. Demo pun wujud dia juga. Baik. Screenshot kata-kata beliau saya sertakan di sebelah. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk mencela ataupun menghina ataupun memaki hamun ataupun menghasut sesiapa saja. Tetapi semata-mata untuk berkongsi pegangan ataupun pendapat yang mungkin bercanggah dengan apa yang beliau katakan. Fokus poinnya ialah apakah wujud kita ini wujud Tuhan? Ataupun apakah wujud Tuhan itu terletak pada wujud makhluk? Baik. Untuk tujuan itu kita rujuk kitab Risalah Tauhid. Itu satu kitab muktabar yang disusun oleh Syekh Muhammad Abduh. Mantan Rektor Universiti Al-Azhar. Baik. Apakah wujud? Wujud itu artinya ada. Wujud dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Melayu. Maka dikatakan wujud itu maksudnya ada. Baik. Dalam kitab Risalah Tauhid muka surat 15 mengatakan takrif sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yang wajib diketahui tafsir dia itu 20. Yang pertama al-wujud. Artinya ada. Dimanakan dengan tetap benar dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada dikarenakan dengan suatu kerana. Ya. Baik. Jadi maksudnya wujud itu artinya ada. Maknanya tetap benar sungguh ada zat itu. Zat Allah Ta'ala, zat Tuhan. Dikatakan yang wajib bagi zat Allah Ta'ala tiada dikarenakan dengan suatu kerana. Apakah maksud tiada dikarenakan dengan suatu kerana? Iaitu tidak dicipta dan tidak dibinasakan. Artinya tiada permulaan dan tiada kesudahan. Maka tidak dicipta, tidak dibinasakan. Maknanya wujud Allah Ta'ala itu tidak kerana dicipta. Wujudnya dengan sendirinya. Khadim ia. Sedia wujud. Tidak ada permulaan. Ya. Baik. Dan lagi dikatakan dalam kitab ini pada muka surat 43. Ya, wujud itu adalah sifat nafsiah. Dibangsakan kepada sifat nafsiah. Ya. Adalah makna sifat nafsiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat. Iaitu sifat wujud Allah Ta'ala. Tiada menunjuk kepada makna yang lain. Yang lebih daripada berdirinya pada zat Allah Ta'ala. Maka wujud itulah dikatakan nafsiah bagi zat Allah Ta'ala. Yang ini sifat yang tetap bagi zat selagi ada zat itu.
Tiada suatu kerana pun, maka sebab wujud itu dinamakan sifat nafsiah. Kerana sebenar-benar wujud itu menunjuk kepada diri zat sahaja, tiada lain. Dan tiada boleh dipisahkan sifat wujud itu dengan zat sebagaimana sifat yang lain. Maka hakikatnya sifat nafsiah itu iaitu hal yang wajib bagi zat. Selagi ada zat itu tidak dikarenakan dengan suatu kerana pun. Ia mawujud pada zihin, fikiran dan tiada mawujud pada haris. Di luar fikiran. Baik. Jadi, kita faham daripada sini bahawa dikatakan wujud itu hakikatnya adalah hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Ya, bagi zat Tuhan yang bernama Allah. Dia tidak sabit kepada yang lain. Kerana zat Tuhan itu, iaitu zat yang bernama Allah, kita sebut Allah bermakna merujuk kepada zat, merujuk kepada zat, tidak kepada yang lain. Wujud dia tidak dikeranakan oleh suatu kerana, tidak dicipta, tidak dibinasakan dan sebagainya. Maka itulah hakikat wujud ataupun hakikat sifat nafsiah yang wajib bagi zat Allah Ta'ala semata-mata. Baik. Adakah wujud kita ini boleh dikatakan nafsiah? Jawapannya tidak boleh. Kerana wujud kita ini dicipta ataupun diwujudkan. Kemudian dibinasakan. Pada muka surat 17, ya, kitab Risalah Tauhid mengatakan ya, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain daripada Allah Ta'ala. Ataupun disebut sebagai wujud majazi. Wujud yang dicipta. Sebagai tanda wujudnya Allah. Sebagai buktinya wujudnya Allah. Untuk kita mengetahui Allah itu wujud ataupun ada, maka kita melihat makhluk ini ataupun diri kita ini wujud. Tetapi wujud majazi sebagai wujud pembuktian. Dalam tasawuf disebut wujud yang menyatakan wujud Allah. Tetapi hendaklah diingat, wujud kita ini bukannya wujudnya Allah. Kerana wujudnya Allah ataupun adanya Allah Ta'ala itu, iaitu zat, sebagaimana saya katakan tadi, hanya sabit bagi zat Allah. Ehwal bagi zat Allah. Semata-mata. Maka kita tidak boleh dikatakan nafsiah ataupun wujud Allah. Wujud kita ini wujud atas nisbah makhluk, atas nisbah berasingan daripada wujud Allah. Sebelum kita dicipta, kita tidak wujud. Tetapi Allah Ta'ala itu tetap wujud, tetap ada. Maka diciptakan kita ini daripada tiada menjadi ada untuk mengetahui sebagai penyata ataupun sebagai bukti Allah Ta'ala itu ada. Apakah hakikat wujud kita? Wujud kita ini umpama. Ulama sufi memberikan kias umpama untuk memberikan faham, tetapi bukan hakikat. Bukan. Wujud kita ni umpama bayang-bayang bagi membuktikan ada empunya bayang-bayang. Ada empunya bayang-bayang seperti contohnya pokok, maka adalah bayang-bayang pokok itu. Apakah wujud bayang-bayang ini sewujud dengan pokok? Tidak. Tidak sekali-kali. Wujud bayang-bayang itu wujud atas dirinya. Wujud pokok wujud atas dirinya sendiri. Tidak dikatakan wujud bayang-bayang itu wujud pokok. Tidak. Tetapi hanya kenyataan atau bukti adanya pokok. Samalah seperti kita. Wujud kita ini adalah pembuktian wujudnya Allah. Ibarat, bukan hakikat. Umpama bayang-bayang bagi Allah. Umpama saja. Untuk menghampirkan faham saja. Kerana
Jika contohnya, jika tidak ada matahari, maka tidak adalah bayang-bayang kita. Tidak ada. Jadi salah dikatakan wujud bayang-bayang itu wujud kita. Tidak. Contoh lagi untuk memberikan faham, tetapi bukan hakikat. Kita membuat satu perniagaan contohnya, kedai runcit. Kedai kita ini jauh sedikit daripada jalan besar, masuk ke dalam. Kita membuat satu banner ataupun satu papan iklan di luar. Kedai runcit Ahmad, 10 kilometer di dalam. Apakah kedai runcit yang ada di dalam itu satu wujud dengan banner ataupun papan tanda yang kita buat? Tidak sama. Kedai runcit ada di dalam, berdiri dalam satu bangunan, sebagai satu bangunan, tetapi papan tanda ataupun banner tersebut ataupun gambar bagi kedai runcit kita berada di tepi jalan, tidak sewujud. Papan tanda itu hanya penunjuk untuk membuktikan kedai runcit kita ada di dalam, di bahagian dalam, jauh daripada papan tanda. Jadi orang akan melihat papan tanda kemudian akan mencari kedai runcit kita. Jadi contoh untuk menghampirkan faham, tapi bukan hakikat, ya. Dan lagi contohnya kita berada di dalam satu rumah, orang tidak mengetahui kita ada di dalam rumah tersebut. Maka kita membuat satu gambar, contohnya kita letak di luar rumah. Maka orang melihat gambar itu mengetahui kita ada di dalam rumah. Apakah gambar kita yang kita tampalkan di luar ataupun kita jadikan sebagai satu papan tanda sama dengan kewujudan kita di dalam rumah? Tidak sama. Gambar kita wujud ataupun ada sebagai gambar. Wujud kita di dalam rumah atau ada kita di dalam rumah wujud sebagai diri kita. Maka amatlah salah apabila kita katakan alam ini wujud Allah. Semua wujud Allah. Pokok, kayu, batu, diri kita, bahkan najis kita pun wujud Allah. Tidak. Wujud atas diri alam itu sendiri. Wujud Allah wujud atas zatnya sendiri. Tetapi kaitannya ialah wujud alam ini diwujudkan oleh Allah Ta'ala dan dikekalkan wujudnya dengan sifat iradahnya. Allah Ta'ala menetapkan kita wujud, maka diciptanya wujud kita, kemudian dikekalkan dengan takluk sifat kudrahnya. Maka sifat kudrah itu mengekalkan wujud kita sebagaimana ditetapkan oleh sifat iradah. Jika Allah Ta'ala tidak menetapkan ataupun tidak menetapkan wujud kita ini, maka kita akan binasa. Kita tidak akan boleh wujud. Seperti mana kias untuk mudah faham tadi, ya, bukan hakikat, ya. Maka bayang-bayang itu bergantung kepada wujudnya ampunnya bayang-bayang. Maka sesiapa yang beriktikad bahawa wujud alam ini wujud Allah ataupun wujud Tuhan, hendaklah segera bertaubat. Kerana faham ini sangat salah. Baik. Apa yang dikatakan oleh ulama sufi ialah wujud alam ini bergantung pada wujud Allah. Tanpa wujud Allah, tidak ada wujud alam. Tanpa adanya Allah, tidak adanya alam. Kerana alam ini bergantung kepada Allah. Bergantung kepada takluk kudrah iradah Allah. Maka fana sufi itu lebur ia dalam martabat ahadiyah Allah. Maka tidak melihat mereka wujud alam ini. Maka berkata mereka, tiada maujud melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala semata-mata wujud. Alam ini tidak wujud. Kerana fana mereka, lebur mereka, hilang ingatan mereka akan lain daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala semata-mata dalam ingatan mereka, dalam fana mereka.
Maka di sinilah timbul perkataan ataupun kalimah la maujud illallah. Dengan arti kata yang maujud itu Allah. Kita ini maujud juga ataupun wujud juga. Tetapi wujud majazi. Wujud ciptaan. Yang wujud kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala atas nisbah dia berbeza dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki. Maka berhati-hatilah di dalam memahami kalam-kalam sufi dan kalam-kalam iktikad. Pelajari iktikad dengan betul berdasarkan kitab muktabar yang jumhur sepakati dan diajar oleh tok guru yang benar, yang bertikad yang benar. Jadi sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.